Alhamdulillah siap Hilux Vigo. Bukan dekat dalam tu guys, yang dekat luar ni. So Hilux Vigo ni ada buat banyak benda sebenarnya bang. Ada buat leaking, ada buat remap issue untuk tambah power. Kereta ni ada rev card tau. Selain daripada remap, buat servis 10 tahun, cuci intake, servis tangki, tukar filter disik dan benda yang lain yang patutnya lah. Part suspension, lower arm, upper arm, tukar kepada yang lagi elok. Kereta ni dah tak ada lagi bunyi cengkerik, oek-oek tu semua dah tak ada. Dan kereta ni ada buat lower full package. Lower yang ada tapak MSR, bracket long shaft, lower yang tak ada isu langsung pasal gegar bawah body. So inilah kereta dia guys. Owner dari Melaka, insyaAllah malam ni owner datang ambil. Bagi user 4x4 yang nak buat lower, nak buat remap issue, korang tahu tempat mana nak cari guys. Saya Am dari Am Empire Garage Muar. Assalamualaikum.